Mungkin ada yang melihat pergerakan ulat ini sangat menggelikan, namun seorang pesara dari Bacuk, Kelantan, Adnan Muhammad Rasid 60, menganggap larva Black Soldier Fly BSF ini sebagai rezekinya. Ulat ini untuk ternakan ayam dan ia hanya memakan sisa makanan dari dapur rumah dan tidak berbau. Kayu ni diguna untuk itu telur dia ni. Batu telur. Ni perangkat dia. Dia telur-telur pun ada. Kalau nak tengok telur, dia tak tu buka tu. Tu yang kuning-kuning tu. Tu telur-telur BSF tu. Untuk apa tu? Untuk penetasan, kita letak atas itu tapis. Lepas tu dalam 3 hari dah mula menetas. Serangga ini dipelihara dalam sangkar khas dan disediakan daun pisang sebagai tempat berehat dan mencari pasangan. Ulat ini juga tidak dikaitkan dengan sebarang penyakit kerana hanya bertelur di tempat kering dan bersih. Larvanya juga mengandungi 40 hingga 50% protein yang sesuai untuk ternakan ayam, manakala najisnya dimanfaatkan sebagai baja kompos.